Okay, hari ini saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak menambahkan satu surat pajak ke dalam kita punya kalkulator version 3.0. Okay, jadi kita klikkan di sini bahagian surat pajak. Okay, jadi di bawah ni dah ada beberapa surat pajak yang telah pun dimasukkan dalam kalkulator. Okay, jadi apa yang kita buat ialah kita tambahkan surat pajak yang baru ke bawah ni. Tambah surat pajak baru. Okay, kemudian kita pilih. Oleh kerana surat pajak yang baru ni ialah surat pajak daripada KPDRM. Koperasi Polis Diraja Malaysia. Jadi saya tak pilih di sini, saya tak pilih KPDRM Arhanud, tapi saya buat bawah ni iaitu lain-lain asas daripada asas pembiayaan. Daripada pembiayaan untuk KPDRM, dia bukan daripada nilai marhum, tapi penilaiannya adalah berdasarkan dari pembiayaan. Klik di sini dan saya pilih tambah. Jadi saya ubahkan nama-nama ni kepada nama yang sesuai, iaitu KPDRM Senawang, tempat cawangan yang kita nak pergi, contohnya surat yang pertama. Kemudian kita klikkan anak panah ni, kita isikan maklumat-maklumat. Katakanlah surat gadaian awalnya lah pada bulan April, 13 April 10 gram. Masa tu ialah masa ke pembiayaan awal, iaitu pada harga 580. Jadi kadar pembiayaan ialah 80%. Kadar upahnya ialah 1% setahun. Termasukkanlah 1%. 1%, 1.0. Atau 1%. Jadi inilah maklumat awal berkaitan dengan KPDRM. Arhanud KPDRM. Jadi kita klikkan simpan. Jadi inilah maklumat-maklumat yang berkaitan dengan surat pajak yang baru, iaitu KPDRM. Katakanlah sekarang ni maklumat yang kita dah masukkan ialah maklumat awal. Tarikhnya ialah iaitu daripada KPDRM, iaitu berasaskan dari pembiayaan. Upahnya ialah 1% sebulan. Tarikh pajakan awal 13 bulan 4 2026 dan harga. Harga ni sepatutnya 580. Kita kena betul balik, kita pergi edit, kita betulkan balik. Sebab apa? Tarikh telah terbuah, mungkin silap type dan sebagainya. 580, kemudian kita simpan lagi sekali. Ini maklumat awal. Sekarang ni betul. Kita semak balik semula. Katakanlah selepas beberapa bulan April sampai hari ni katakanlah bulan 6, harga telah pun meningkat daripada 580 kepada 620. Dia naik RM40. Apa yang kita buat sekali lah, kita klik bawah di sini ni, transaksi ataupun tebus. Transaksi ataupun tebus awal di sini. Masuk di sini kita akan buat overlap. Kita klikkan arrow di sebelah kanan ni. Kita pilih tarikh hari ni. Ataupun today, tarikh hari ini, iaitu pada 6 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi sekarang ni apa yang kita buat ialah ni berat emas yang surat asal jelas 10 gram. Dan harga semasa surat tersebut ialah sekarang hari inilah 630. Jadi kita dapati bahawa sekarang ni daripada maklumat-maklumat tadi, kita dapati bahawa pembiayaan lama ialah 4,640. Dan yang baru ialah 5,040. Jadi dapati bahawa sekarang ni ada terdapat lebihan sebanyak RM400. Oleh kerana pembiayaan selama 50 hari iaitu sebanyak RM80.13, maka tunai bersih yang kita akan terima selepas tolak daripada upah simpan ialah RM3,117.62. Jadi inilah bila kita masukkan maklumat-maklumat overlap, kita dapati bahawa ini jumlah yang kita terima kelebihan selepas daripada overlap, iaitu daripada harga asal itu, berapa harga asalnya 580 kepada 630. Kita minimizekan. Sekarang ni kita minimizekan, klikkan ni. Jadi kita semua maklumat-maklumat tu telah lengkap. Kalau kita dah tengok lagi sekali, kita boleh klikkan anak panah ni, kita boleh lihat di bawah maklumat di bawah ni ialah ni dia. Pada asalnya ini iaitu 10 gram, harga asal ialah 560. Dan nilai marhumnya 5,800. Pembiayaan 4,640. Kemudian pada saat 6 hari bulan 6, dengan berat yang sama, sekarang ni kita harga telah meningkat daripada 580 kepada 630. 630. Pembiayaan sebanyak 5,040. Jadi ada lebihan sebanyak RM400 setelah tolak upah simpan RM82.58, maka tunai yang kita terima lebihannya adalah RM317.
Okey. Jadi inilah maklumat-maklumat baru. Okey, apabila semua catatan kita boleh lakukan terhadap daripada surat asal. Okey, maka selepas kita overlap kita dapati bahawa inilah nilai yang baru. Okey, nilai yang baru iaitu 630 bukan lagi 580. Jadi semua maklumat-maklumat yang dicatatkan di dalam page utama surat pajak ni lah berkaitan maklumat-maklumat yang terkini. Jadi di sinilah maklumat yang penting yang kita boleh tengok di dalam kita punya kalkulator untuk dapatkan maklumat-maklumat. Jadi kita tak perlu lagi nak buka untuk surat kita satu persatu. Bolehkah surat tu bertarikh, berapakah harga emas pada masa kita overlap dan sebagainya, dan berapa bilangan gram emas kat situ. Jadi kita jumpa dalam video kita akan datang. Assalamualaikum.